Oh Anwar, sebelum kau dimalukan, baik kau berundur, letak jawatan. Ni aku bagi warning ni. Ni hari ni 13 hari bulan ni, hari Senin ni. Aku buat video pagi-pagi ni nak bagi ingatan dekat kau Anwar. Sebab apa? Kalau kau dimalukan, parahlah. Tapi kalau kau pilih jalan nak malu, aku tak tahulah. Sebab nampak sangat ni kau punya ketakutan ni. Sampai kau ahli parlimen kerajaan makan dekat tempat lain, ahli parlimen pembangkang kau suruh makan dekat tempat lain. Tak boleh bersama. Tak pernah berlaku tau Anwar. Daripada dulu tak pernah. Ahli parlimen ni sama level. Wak Iman Sani Hamzah yang macam tak ada otak pun ahli parlimen juga. Sama level juga. Jadi nampak sangatlah ketakutan kau ni. Jadi kau pun tahu ahli parlimen memang kau tak pernah dapat sokongan majuti ahli parlimen pun. Sebab kau tak pernah bilang raya. Semua orang tahu. Sebab ni aku nak bagi tahu kau berundurlah Anwar. Dan jangan plan lah nak buat benda bukan-bukan macam reformasi 98 dulu. Jangan. Sebab Allah larang buat uara Anwar. Allah larang. Dan kau kena ingat, kau ni banduan tau. 2 kali masuk penjara Anwar Ibrahim tau. So sekarang kau umur kau pun dah 78. Kalau kau buat ni silap, masuk penjara lagi, aku rasa tak keluar dah. Dengan sakit HIV kau. Sekarang boleh lah kau treatment, pergi Jerman lah apa semua. Sekali lagi kalau kau masuk ni macam mana? Dia dah makin parah kau punya HIV ni. Jadi nasihat aku lah Anwar yang kenal kau daripada 2008 sampai sekarang ni, kau letak jawatan. Jangan plan nak buat bukan-bukan lah kan. Lagi tu Anwar, orang yang bagi kau naik ni, orang tu lah, kau tahulah. Dia pun tak sokong kau juga Anwar. Dia pun ada kepentingan dia. Kau tak adalah dia ugut kau dengan video AI tu. Aku tahulah Anwar. Apa pula aku tak tahu. Takkan kau tak ingat muka aku ni. Jadi bunuhlah Anwar. So kita tanam tinggi barulah. Ada lagi kandidat lain. Tapi dalam PH tak ada dah. Dalam PH Rafizi kau dah tanam. Dah gone dah. Anthony Locke tak boleh DAP. Mak Sabu lah. Tapi Mak Sabu mungkin kurang lah kot kan. Ambil daripada UMNO. Zaid tak boleh lah. Zaid ada 47K tak boleh. Tok Mak Hassan boleh. Ataupun orang lain lah. Isyamuddin Tun Hussein ke kan. Dia okey. Dia ada pengalaman banyak juga. Ataupun ambil Fadilah daripada Sarawak. Ni kajak perpaduan kan. Baru betul. Pasal aku yakin kalau kau tak ada Noah, kau letak jawatan, baru betul-betul kerajaan perpaduan. Barulah libatkan PAS bersatu semua sekali. Baru solid, barulah boleh develop negara ni, bangunkan, jaga rakyat. Ini tidak, kau punya pemerintahan ni habis semua benda kau sekat. Lepas tu kau naikkan cukai, tarik subsidi, kau naikkan harga minyak, lepas tu kau tipu rakyat cakap harga minyak dah turun. Wah, jangan buat uara. Allah larang buat uara ni. So, kau kena ingat Noah, kau tak pernah menang. Kau tak pernah menang Pilihan raya pun kau tak menang, apa pun kau tak pernah menang. Jadi nasihat aku ni di pagi hari Senin 13 hari bulan ni, baik kau berundur, kau letak jawatan. Itu lebih baik Anwar Ibrahim. Tapi kalau kau nak buat uara juga Anwar, pulanglah kan. Kita tengoklah apa nak berlaku. Baik apa pun, hari ni, minggu ni menarik untuk kita tengok dalam parlimen. Assalamualaikum.